Israel pun bye-bye lah Amerika. Jadi ini yang ditakutkan oleh Amerika. Sebab Amerika tahu, kalau dia ghostan, dia cabut balik, dia berundur sekarang ni, tak ada apa yang boleh sekat Iran jadi kuasa besar dunia standing dengan keupayaan Rusia dan China dalam masa 5 ke 10 tahun. Dia tahu, dia cabut je. Iran jadi taikor besar kat situ. Tolak tetap kena. Kau nak keluar, kau nak beli minyak, kau kena beli minyak dalam mata bantuan yuan. Silap-silap lepas ni dia kata, kau beli minyak, mata wang Iran pula. Mampuslah kau orang. Jadi Amerika sekarang ni dah terperangkap. Terperangkap dengan perang bodoh yang dia lancarkan dengan tak sabar-sabar tu, tak dengar cakap jeneral. Tergesa-gesa sangat nak serang Iran. Sekarang ni bahaya. Sampai kau terpaksa pecat 12 jeneral. Semalam jeneral tertinggi angkatan tentera dia kena pecat. Tak tahulah kena pecat. Mungkin melawan, mungkin tak mau serang, tak tahulah. Tapi kabarnya jeneral ni tak mau hantar tentera darat. Dia kata kerja gila. Jadi Amerika sekarang ni dah terperangkap dengan perang bodoh yang diorang lancarkan. Diorang tahu diorang akan kehabisan peluru dalam masa beberapa minggu saja lagi. Trump pun tak yakin yang Kongres akan luluskan bajet 200 bilion lagi diminta untuk teruskan perang. Tapi kalaupun bajet 200 bilion yang diminta tu lulus, para pemerhati kata hanya tahan 3 ke 4 bulan saja berperang. Sedangkan Iran dah bersedia untuk berperang lebih daripada setahun. Dia dah ready dah. Kau minta lah bajet 200 bilion. Tahan 3 bulan, lepas tu kau minta lagi. Lama-lama kau pun kena tendang. Nampaknya ramai yang juga berpendapat. Tujuan Amerika nak serang Iran ni untuk menukar kepimpinan Iran ni, tukar kerajaan Iran ataupun dipanggil regime change. Tapi nampaknya regime change akan berlaku di Amerika. Trump tu akan ditukar. Makan diri kau nak tukar pemimpin Iran. Sekarang ni Iran yang tukar pemimpin Amerika. Sebab apa? Sebab ramai yang kata Trump akan kalah pilihan raya presiden pada bulan midterm election pada bulan 11 ni. Dia kalau dia kalah, dia tetap presiden, tapi dia tak menguasai Kongres lagi lah. Senat lah. Maknanya Republican akan bungkus. Dan Trump tak boleh buat sewenang-wenang macam sekarang. Sebab tu dia nak selesaikan sekarang juga. Inilah akibatnya bila orang politik nak jadi jeneral tentera. Inilah dia. Jadi nak tak nak, Amerika ni terpaksa lah. Jadi Amerika sekarang ni terperangkap. Kalau lulus pun bajet tu tahan 3 bulan je. Jadi nak tak nak Amerika terpaksalah bergolok bergadai. Bergadai. Jual bond lagi. Bond pun dah tak laku, orang tak nak beli. Orang jual lagi. Bergolok bergadai sampai tinggal spender je lah. Sebab nak elakkan Iran jadi kuasa dunia, Amerika terpaksa bergolok bergadai. Tak rasanya lagi sebulan 2 bulan ni tinggal spender je lah. Amerika terpaksa hadapi kemelesetan ekonomi. Hutang dah cecah dekat 40 trilion, 38 trilion sekarang ni, dan kadar faedah untuk ansuran rumah dah naik, kadar faedah untuk loan dah naik, semua dah komplain dah, dan akan berlaku hyperinflation akibat kenaikan harga minyak. Jadi sekarang ni ada 2 persoalan. Pertamanya adalah berapa lama lagi Amerika mampu serang Iran. Berapa banyak peluru bunker buster yang Amerika ada untuk digugurkan pakai pesawat B-2 bomber. Sebab lepas ni dia tak senang-senang nak masuk pakai jet F-35. Sekarang ni dia pakai main kat atas pakai B-2 bomber. Lama-lama habis juga kau punya peluru. Jadi ramai pemerhati ketenteraan berkata Amerika hanya ada peluru nak serang Iran untuk sebulan saja lagi. Lepas ni kau terang pakai B-2 bomber. B-2 bomber pun silap-silap 2 minggu saja habis lah. Jadi berapa lama Israel boleh bertahan? Sebab apa? Jumlah yang peluru yang digunakan oleh Amerika dengan Israel ni sama dengan jumlah yang Rusia guna 2 tahun untuk serang Ukraine. Jadi berapa lama Israel boleh bertahan? Ramai para pemerhati ketenteraan kata Israel hanya boleh bertahan 2 minggu saja lagi sebelum habis stok peluru pemintas. Dan kita tahu baru-baru ni 2-3 hari lepas Amerika nak ambil peluru Patriot ni daripada Poland. Poland kata sorry, tak boleh ambil. Korea kau boleh ambil bagi Israel, aku tak boleh. Padahal Poland dengan Israel ni baik. Jadi sementara Iran tak menunjukkan Amerika nak ambil peluru, Iran pula tak menunjukkan sebarang tanda kekurangan stok peluru pandu. Satu hari pun tak miss. Dia COD dekat Israel. Daripada hari pertama sampai hari ke-33 tak pernah miss dia attack Israel. Dia nak tunjuk peluru aku tak habis. Sementara aku tembak ni, aku buat peluru baru. Jadi kalau Israel habis peluru pemintas, rasanya dia orang akan senang-senang kena sekeh dengan Iran lah lepas ni. Bukan dengan Iran saja, silap-silap Yaman pun datang sekeh kepala dia. Hezbollah pun sekeh kepala dia. Kau boleh fight dengan kereta kebal kau je lah. Tapi kereta kebal pun tak kebal mana. Kabarnya 3-4 biji dah kena retup dengan Hezbollah. Saya rasa sebelum peluru, sebab apa lepas ni tentera udara ada. Sebab apa? Kalau dia dah habis peluru pemintas, Israel tentu dia akan larikan jet-jet perjuang dia yang mahal tu ke Greece, ke negara lain. Sebab dia tak akan biarkan jet-jet perjuang duduk situ, dan Iran dengan senang dia letupkan dia punya jet-jet perjuang
berjuang. Saya rasa sebelum peluru peminta dia habis, Israel akan larikanlah jet-jet pejuang dia orang ke Greece. Jadi silap-silap rakyat dia pun ramai yang akan cabut lari. Cerita pasal rakyat Israel cabut lari ni, semalam diberitakan di akhbar Mesir dan Jordan. Beribu-ribu orang rakyat Israel setiap hari dah melarikan diri melalui sempadan Mesir dan juga sempadan Jordan. Sebab dah tak boleh keluar melalui lapangan terbang Ben Gurion yang dah jadi bom Gurion tu. Dan Mesir pula pandai, dia ambil kesempatan. Selalunya kalau ada orang Israel ni pelancong masuk dekat sempadan dia, dia cas 25 pound Mesir lah. Sekarang dia cas 100 pound Mesir. Kau nak lari, kau bayar lebih sikit lah. Dia ambil untung kat situ. Sebab ramai rakyat Israel nak lari, dia masuk Mesir, lepas tu naik kapal terbang daripada Mesir tu, apa nama dah dekat Menanjung Sinai tu kan, pergi ke negara lain. Jadi Mesir pun ambil kesempatan, dia naikkan daripada 25 pound, dia naikkan kepada 100 pound. Ambil untung. Kalau aku tekan 200 pound, kau nak lari, kau bayar kan. Jadi dia orang naik kapal daripada pengkalan dia orang nak naik kapal daripada pengkalan Haifa ke Greece pun dah tak selamat, sebab hampir hari-hari pelabuhan Haifa ni kena serang dengan Iran dan juga Hezbollah. Baiklah aku pergi ikut sempadan Mesir, sempadan Jordan ni, bayarlah mahal sikit. Tak apa, janji selamat. Jadi seminggu dua ni InsyaAllah kita akan dapat saksikan kehancuran Israel ni sikit demi sedikit. Minta-minta Allah panjangkanlah usia kita sampai dapat tengok Palestin berjaya dapat balik tanah dia orang. Dapat pergi melancong ke Iran. Iran bagus. Iran ni tapi pergi ni musim sejuk. Tapi dia punya musim sejuk ni gila punya sejuk.